Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masya Adila binti Syarizan. Nama saya Nurdia Dahia binti Sri dan hari ini kami akan membincangkan tentang rumusan isu konflik darat, udara dan laut. Let's go! Jap. Boleh pula diorang lupa saya. Nama saya Muhammad Nur Hakimi. Jadi, mari kita saksikan video. Let's go! Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi, pada bahagian ini, saya akan membentangkan subtajuk udara yang berkaitan dengan kehadiran pesawat tentera udara China di ruang udara Laut China Selatan. Jadi, isu ini penting kerana ia melibatkan keselamatan ruang udara, hubungan antara negara dan kestabilan serantau. Aktiviti penerbangan tentera di kawasan ini telah menimbulkan pelbagai reaksi daripada negara-negara jiran termasuklah Malaysia. Jadi, persoalannya, adakah pesawat yang memasuki ruang negara kita melakukan latihan ataupun pencerobohan? Jadi, aktiviti pesawat tentera China di ruang udara berhampiran Laut China Selatan ini boleh dilihat dalam dua perspektif. Dari sudut China, mereka mendakwa bahawa penerbangan tersebut hanyalah melakukan latihan ketenteraan biasa untuk meningkatkan kesiapsiagaan pasukan udara mereka. Namun, dari sudut negara lain, pergerakan pesawat ini sering dianggap sebagai pencerobohan ruang udara kerana berlaku terlalu hampir dengan sempadan negara mereka. Jadi, hal ini menyebabkan negara-negara yang terlibat meningkatkan pemantauan radar dan juga rondaan udara bagi menjaga keselamatan ruang udara masing-masing. Jadi, kita mesti nak tahu apakah sebab berlakunya konflik di ruang udara ini. Jadi, konflik udara ini berlaku kerana beberapa faktor utama. Yang pertama, terdapat pertindihan tuntutan wilayah di Laut China Selatan antara beberapa negara. Yang kedua, wujudnya persaingan kuasa antara negara besar yang ingin mengukuhkan pengaruh mereka di rantau ini. Yang ketiga, ruang udara dan laut di kawasan ini sangat strategik untuk ketenteraan dan perdagangan. Akhir sekali, kehadiran pesawat tentera juga dilihat sebagai cara untuk menunjukkan kekuatan dan juga dominasi ketenteraan mereka. Selanjutnya, kita beralih kepada implikasi konflik udara. Jadi, konflik ini memberi beberapa implikasi penting. Dari sudut politik, ia meningkatkan ketegangan hubungan di antara negara-negara yang terlibat. Dari sudut keselamatan pula, terdapat risiko salah faham yang boleh membawa kepada insiden tidak diingini di udara. Selain itu, kestabilan serantau menjadi kurang terjamin apabila aktiviti ketenteraan ini semakin meningkat. Oleh itu, kerjasama diplomatik dan mekanisme keselamatan udara amat diperlukan bagi mengelakkan konflik yang lebih serius. Baiklah, saya akan membuat sedikit rumusan berkenaan dengan topik laut. Kemudian saya akan merumuskan setiap pulau-pulau yang terdapat dalam topik laut tersebut. Baiklah, yang pertama ialah Pulau Layang-Layang. Pulau Layang-Layang merupakan pulau yang terletak di China Selatan dan mempunyai perairan yang sangat jernih serta kaya dengan terumbu karang. Laut di sekitarnya penting untuk ekosistem marin, pelancongan scuba serta kawalan keselamatan negara. Yang kedua ialah perairan Lahad Datu. Perairan Lahad Datu yang menghadap Laut Sulu, Laut Sulawesi sangat penting untuk kegiatan perikanan, perdagangan dan keselamatan pantai Sabah. Laut di kawasan ini juga sangat strategik kerana berhampiran dengan sempadan perairan antarabangsa. Seterusnya ialah Pulau Batu Putih. Pulau Batu Putih terletak di pintu masuk timur Selat Singapura dan menjadikan laut di sekitarnya sangat penting untuk laluan pelayaran antarabangsa, keselamatan maritim dan perdagangan global. Yang keempat ialah Pulau Sipadan.
Pulau Sipadan terletak di Laut Sulawesi dan juga terkenal dengan biodiversiti marin yang sangat tinggi. Laut di sekelilingnya sangat penting untuk pemeliharaan kehidupan laut dan juga pelancongan berasaskan alam semula jadi. Yang akhir sekali ialah Kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly terletak di Laut Cina Selatan dan menjadi kawasan pertindihan tuntutan beberapa negara. Laut di kawasan ini sangat penting dari sudut ekonomi, iaitu ikan dan tenaga, lautan, perdagangan serta keselamatan serantau. Seterusnya, saya akan teruskan dengan membentangkan tentang rumusan berkaitan isu-isu konflik semasa yang melibatkan persempadanan darat dan tuntutan bertindih di Malaysia. Isu ini bukan sekadar melibatkan garis sempadan wilayah, malah memberi kesan langsung terhadap kedaulatan negara, pentadbiran, ekonomi dan hubungan antara kerajaan. Persempadanan darat merujuk kepada garis sempadan rasmi yang memisahkan wilayah pentadbiran sama ada antara negara atau antara negeri dalam sesebuah negara. Konflik sering berlaku apabila sempadan ini tidak ditetapkan dengan jelas, bergantung kepada peta lama atau mempunyai tafsiran berbeza antara pihak-pihak yang terlibat. Di Malaysia, isu persempadanan darat kebanyakannya melibatkan antara pertikaian kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, khususnya berkaitan hak pentadbiran dan hasil sumber. Antara contoh yang sering dibincangkan ialah isu persempadanan antara Kelantan dan Terengganu yang melibatkan tafsiran sempadan negeri serta pengurusan hasil di kawasan yang tertentu. Selain itu, persempadanan darat antara Sabah dan Sarawak juga menjadi perhatian, terutamanya kawasan sempadan pendalaman seperti sekitar daerah Lawas dan Limbang. Isu ini berkait dengan bidang kuasa pentadbiran, pengurusan tanah adat serta perancangan pembangunan dan pertindihan tuntutan yang boleh menimbulkan kekeliruan dari segi penguatkuasaan undang-undang. Seterusnya, Malaysia juga pernah berdepan dengan beberapa isu persempadanan antarabangsa seperti kawasan sempadan Malaysia-Thailand di Kelantan dan Perlis serta sempadan Malaysia-Indonesia iaitu di Kalimantan, khususnya di kawasan Entekong, Tebedu dan Sebatik. Isu di kawasan ini melibatkan penentuan sempadan keselamatan serta aktiviti rentas sempadan. Implikasi bagi konflik persempadanan darat ini termasuk ketegangan antara kerajaan negeri, kelewatan pembangunan kawasan sempadan serta ketidakpastian dalam pengurusan sumber dan tanah. Jika tidak ditangani dengan baik, ia berpotensi menjejaskan kestabilan politik dan kepercayaan rakyat terhadap pentadbiran. Bagi menangani isu ini, Malaysia menekankan pendekatan rundingan dan perbincangan antara kerajaan serta penggunaan dokumen sejarah, peta rasmi dan perjanjian terdahulu sebagai rujukan utama. Kerjasama yang baik antara kerajaan persekutuan dan negeri serta dengan negara jiran amat penting bagi memastikan penyelesaian yang adil dan mengelakkan berlakunya konflik yang berpanjangan. Kesimpulannya, isu persempadanan darat dan tuntutan bertindih merupakan satu cabaran yang berterusan yang memerlukan tadbir urus berhemah, kejelasan undang-undang dan kerjasama erat antara pihak berkepentingan. Pengurusan yang efektif bukan sahaja dapat melindungi kedaulatan wilayah, malah menjamin keharmonian dan kestabilan negara. Apa ni? Sekian saja daripada kami.
Terima kasih.